Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaika, wartawan Ciri TV SKPS yang akan bersama anda pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Baiklah Ustazah, apa yang Ustazah rasa mula-mula mengajar PPKI? Mula-mula tu saya rasa gemetar lah sebab belum pernah mengajar PPKI. Tapi bila sudah mengajar, saya rasa sangat gembira sebab mereka ni semuanya pandai tapi mungkin lemah sikit lah. Tapi memang seronok ajar dengan murid-murid. Okey Ustazah, apa perbezaan Ustazah mengajar PPKI dengan mengajar perdana? Okey, kalau mengajar PPKI ni kita kena ikut orang punya aras lah sebab aras mereka ni tidak sama dengan perdana. Jadi mereka ni walaupun sudah ajar darjah 6 tapi sudah kena ajar orang ni macam darjah 3. Jadi kalau perdana kita ikut orang punya aras kan. Jadi itulah perbezaan. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Baiklah Ustaz, apa yang Ustaz rasa mula-mula mengajar PPKI? Okey, bagi Ustaz, dia satu pengalaman yang barulah untuk Ustaz untuk mengajar anak-anak apa dia anak istimewa lah ataupun anak-anak syurga. Jadi Ustaz perlu tahu kaedah yang betul untuk mengajar murid PPKI ni. Okey Ustaz, apa perbezaan Ustaz mengajar PPKI sama mengajar perdana? Okey, kita ambil maklum PPKI ni adalah murid-murid istimewa ataupun dikirakan anak-anak syurga lah. Jadi perbezaan dia adalah kaedah pedagogi, pendekatan mengajar ni dia segi berlainan untuk murid perdana ni. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Baiklah Ustaz, apa yang Ustaz rasa mula-mula mengajar PPKI? Apa yang Ustaz rasa? Okey, mula dia mengajar di PPKI, dia sedikit berbeza berbanding dengan perdana. Kerana kita tahu dari segi dia punya latar belakang murid dia macam mana. Jadi apa yang menariknya kat sana, tarikan diorang. Tarikan diorang tu berbeza, pendekatan diorang tu berbeza sikit. Pengajaran dan pembelajaran tu, pendekatan tu berbeza sedikit berbanding dengan perdana. Kita lebih mengajak mereka untuk bermain sambil belajar. Okey Ustaz, apa perbezaan yang Ustaz rasa lah mengajar perdana dengan mengajar PPKI? Perbezaan dia, walaupun dia nampak mudah, murid dia tak ramai, tapi dia agak sukar terutamanya untuk mendapatkan diorang punya tarikan kepada guru-guru sebelum mengajar tu. Jadi guru-guru perlu bersedia dan merancang sebelum mengajar mereka. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Okay, Waalaikumsalam. Baiklah Ustazah, apa yang Ustazah rasa mula-mula mengajar PPKI? Okey, untuk yang mengajar PPKI ini mula-mula Ustaz rasa macam takut kan, tapi lama-lama rasa teruja. Okey, sebab Ustazah akan belajar benda baru. Okey, happy lah. Okey. Okey Ustazah, apa perbezaan Ustazah mengajar perdana dan PPKI? Okey, perbezaan dari segi murid. Okey, seperti mana yang kita tahu, budak PPKI ini budak-budak istimewa kan. Jadi Ustazah belajar untuk memahami, mendalami dan mendekati murid-murid ini supaya senang faham apa yang Ustaz cuba sampaikan. Okey, kalau dari segi perdana pula, murid belajar dengan baik. Ustazah mengajar mengikut apa yang silibus. Jadi itulah antara perbezaan. Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baiklah Ustaz, apa yang Ustaz rasa mula-mula mengajar PPKI? Assalamualaikum. Terima kasih Cik Zulaika. Mula-mula saya mengajar PPKI ni memang rasa ikut sikit lah. Tak biasa kan. Sebab suasana pengajaran pembelajaran dia lain, berbeza daripada kita mengajar di perdana. Murid dia pun bermacam-macam, bermacam-macam perangai kan, bermacam-macam jenis. Ada yang kurang pendengaran, ada yang belajar, ada yang lambat sikit pembelajaran dia, dan macam lah. Jadi memang berbeza. Mula-mula tu memang tak biasa, terkejut sikit lah. Saya terkejut sikit. Lepas 2-3 minggu dah mengajar dalam tu memang cakap dah terbiasa lah dengan suasana. Dan hasil tunjuk ajar juga cikgu-cikgu PPKI kat situ, dan alhamdulillah saya dapat mengajar dengan jayanya lah. Okey Ustaz, apa perbezaan Ustaz mengajar PPKI dengan mengajar perdana?
perbezaan mengajar PPKI dan perdana ni beza dia macam saya cakap tadi lah. Kelainan upaya dia. Diorang lebih istimewa kan, kanak-kanak istimewa. Jadi cara mengajar pun lain, cara kita mendekati diorang pun lain. Tak macam di perdana. Satu orang guru dalam kelas tu 40 pun still boleh handle. Masih boleh kawal lah kan. Kalau yang murid-murid PPKI ni atau murid PPKI ni ada caranya. Kadang-kadang satu guru tu sebenarnya adalah untuk 2 orang murid. Sebab mereka ni memang kena tengok betul. Kita pantang mereka sikit memang Alhamdulillah. Diorang buat benda-benda macam lah. Itu je lah. Tapi memang seronok. Kita kadang-kadang daripada emosi yang marah, rasa nak tu kan, bila kita jumpa budak ni kita rasa happy. Inilah Ustaz boleh kongsikan. Okey, terima kasih Ustaz. Okay.